Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua para penonton sekalian. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton pada pagi ini dalam podcast Nahdah 114 yang membicarakan tentang topik-topik yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam sama ada di peringkat antarabangsa maupun di negara kita Malaysia. Dan Alhamdulillah pada hari ini iaitu 31 Oktober 2025 kita akan membicarakan satu tema perbincangan berkenaan dengan Pasta Sidang ASEAN ke-47 peranan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan Alhamdulillah bersama saya pada pagi ini adalah Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah, yang akan membicarakan beberapa tema ataupun beberapa topik yang berkaitan dengan Sidang ASEAN yang ke-47 dan juga Pelan Damai Gaza dan juga berkenaan dengan Muktamar Nasional yang ke-19 yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 November 2025 akan datang. Baik, untuk memulakan perbincangan pada pagi ini, saya nak ucapkan selamat datang dulu kepada tetamu kita pada pagi ini. Datuk, selamat datang ke podcast Nahdah 114. Dan saya nak mulakan perbincangan ini berkenaan dengan Sidang ASEAN yang baru-baru ini berlangsung dengan penuh gilang gemilang. Yeah. Dan di dalam sidang ini, saya nampak, ya, kalau kita tengok dalam media sama ada arus perdana dan juga social media, ia telah mengangkat kedudukan Malaysia ke peringkat antarabangsa. Saya ingin mendengar apakah komen Datuk tentang Sidang ASEAN yang berlangsung baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad. Saya fikir tajuk ini sangat relevan sebab seingat saya bila ASEAN ini adalah suatu konsep gabungan 10 buah negara sekarang jadi 11 yang tiap kali berlaku sidang ASEAN dia berlalu begitu saja. Dia tidak menarik minat sesiapa. Mana kecuali orang yang terlibat dalam hal-hal begitu, ya. Kalau umpamanya sebelum ni di Laos, ya, sebelum di beberapa negara ASEAN yang sebab rotational, sebab kita berubah tiap tahun, berubah kepimpinan. Tapi beza dengan tahun ini, ya, tahun ini agak luar biasa. Luar biasa oleh kerana kehadiran Presiden Trump, itu satu aspek. Dan yang kedua, apabila berlaku Pelan Damai Gaza, dua perkara ini adalah satu bagi saya adalah game changer, ya, dalam konteks geopolitik dunia, ya. Maksud saya game changer bahawa siapa yang tidak kita, yalah, walaupun beberapa Presiden Amerika pernah sampai, ya, Barack Obama, Lyndon B. Johnson pernah sampai, ya. Namun Trump dalam suasana geopolitik dunia pada waktu ini dengan konsep MAGA dia itu, ya, Make America Great Again, dengan perang tarif dia, dengan kontroversi yang beliau lakukan dalam banyak hal. Jadi kehadiran beliau, kita menganggap kehadiran itu sebagai satu ancaman. Ya, kita takut, tak tahu nak agak. Ya, bagaimana agaknya Trump, Malaysia berhadapan dengan Trump. Namun demikian berlakunya adalah satu perkara yang bagi saya luar biasa. Trump yang nampak begitu diktatorial, ya, dia dictate, dia tak peduli apa pun, dia sangat selesa, khususnya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, ya, yang bagi saya ini merupakan satu diplomatic coup, ya, yang orang lain, bukan siapa-siapa boleh buat, ya, untuk membina hubungan diplomatik yang kelihatan tegang, sebab baru sebelum itu Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terang-terangan dalam ucapan di Global Sumut Flotilla sangat keras, ya. Namun demikian kita agak tense
agak tegang, dia tak tahu nak agak apa yang akan berlaku. Namun itulah hebatnya diplomasi Malaysia yang saya salute. Saya menanya organizer, terutamanya Kementerian Luar, ya, yang sangat tactful, sangat diplomatic and smart, ya, di dalam mengurus ASEAN dengan begitu profesional sekali, ya. Jadi kerana itu saya lihat bahawa hubungan mesra yang sehinggakan Trump pergi ke Korea pun menceritakan tentang kehebatan Malaysia, ya. Dan pada keadaan yang sama, kerajaan Trump bukan datang kosong bincang soal tarif, tapi bincang soal perdamaian, ya, antara Kemboja dengan Thailand, yang merupakan suatu one of the fastest conflict resolution, ya. Tak sampai seminggu selesai. Kita fikir apa yang berlaku di Palestin, 77 tahun Ukraine, Patani masih belum selesai, Myanmar belum selesai, tapi dalam peperangan dah tembak-menembak berlaku, tak sampai seminggu selesai. Dan Trump menyaksikannya dan mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh Datuk Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya, ASEAN kali ini is a game changer to Malaysia and to the world global geopolitik, yang saya nampak melonjakkan Malaysia dan Datuk Seri Anwar Ibrahim khususnya ke tahap pemain global, as a peacemaker, as a global player, a respected figure. Ini merupakan ini pandangan spontan saya mengenai kesan daripada ASEAN 47 yang baru berlalu. Ya, baik, Datuk. Saya tertarik dengan istilah yang Datuk gunakan tadi, iaitu game changer, ya. Dan juga personality Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim dalam menguruskan spesial dengan ASEAN itu sendiri, dan juga dengan membawa pemimpin-pemimpin yang kalau kita kiranya, ya, susah untuk diorang duduk satu meja, dan mereka mempunyai satu stand yang agak keras dalam satu hal, ya. Termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, yang sebelum pada ini banyak membuat kenyataan-kenyataan yang bersifat keras dan tegas, ya, dalam isu Palestin, dan itu dah tentunya akan menyebabkan kerajaan Amerika upset. Tetapi yang menariknya adalah beliau juga mampu untuk membawa satu Presiden Trump dan juga Perdana Menteri Brazil, South Africa. Jadi persoalan saya adalah bagaimana personality Perdana Menteri ini menjadi satu kekuatan ataupun sebagai pull untuk bawa dia orang datang ni, dan boleh orang kata soften. Apa komen itu? Ya, yang ini merupakan suatu karakteristik, ya, alam Melayu, ya. Maknanya di alam Melayu ini, oleh kerana kepulauan yang begitu banyak, ya, and then kita lihat bahawa orang Melayu in the essence, ya, orang yang lemah lembut, orang santun, very accommodative, ya. Sehingga kan Ustaz Siddiq Fadil, ya, menulis buku mengenai Melayu, ya. Dia kata pendakwahan di alam Melayu melalui secara halus dan bertahap, ya. Maknanya subtle and gradual approach ini, maknanya sesuai dengan watak orang Melayu. Jadi kerana watak itulah agaknya membolehkan Presiden Brazil bila dipanggil, boleh datang. Kerana watak itu South Africa pun boleh datang, dan dia boleh menghormati pendirian tersebut, sebab pendekatan halus dan bertahap, ya, yang tidak mengambil pendekatan confrontational, itu boleh diterima. Dan bagaimana sikap tersebut melembutkan Trump dalam banyak hal, umpamanya dengan budaya, sehingga kan dia boleh menari dan dia gembira, ya, cara kita menyantuni tetamu, ya. Siapa tak tahu Trump? Everybody knows. Ya, siapa tak tahu isu beliau Amerika menjadi pembakal utama kepada bom yang membunuh
masyarakat Palestin bertahun-tahun. Kita tahu. Tapi dalam suasana tak ada satu dunia yang boleh pendekatan keras itu memang dah sampai jalan buntu. You kata apa pun dia tak peduli. Dengan pendekatannya, kalau soalan yang dia tak suka, this is a fake question. I don't entertain it. Next. Dia boleh buat begitu kan. Tapi dengan Malaysia, dia boleh keluar suatu pujian. Tak mudah. Bagi seorang yang begitu sikap dia memuji peranan Datuk Seri Anwar di dalam perjanjian damai Kemboja dan juga Thailand. Kemudian malah memuji signature dia pun merupakan satu perkara yang mana itu daripada spontaneous. Jadi kerana itulah saya fikir kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ialah kekuatan diplomasi, kekuatan watak Melayu yang halus, yang akomodatif, yang disenangi oleh semua orang. Orang tidak rasa threatened. Sudah tentu bersumberkan daripada ikhlas. Bagaimana dia boleh melayani Xi Jinping? Dan satu perkara yang paling menarik, bagaimana dia boleh membuat Presiden Rusia Vladimir Putin berlawak dengan beliau. Sehingga kan maknanya untuk Putin berlawak di depan ramai itu suatu rare occasion. Dan dia boleh berlawak dengan Datuk Seri Ibrahim. Jadi bagi saya inilah kelebihan yang ada kepada Perdana Menteri kita. Yang bagi saya kita kena appreciate. Bukan kita sumpah seranah dengan sembrono begitu rupa. Ini suatu kekuatan yang mengangkat imej Malaysia ke peringkat global. Sekarang orang bicara soal Malaysia, semua orang tahu di mana di Malaysia. Sekarang kalau kita sebut Malaysia, orang ada satu perception tentang Malaysia. Satu negara yang harmoni. Suatu negara ada kepelbagaian. Model negara yang sangat didambakan ketika dunia berantakan di seluruh tempat. Tiba-tiba kita lihat sebuah negara yang Cina ada, Melayu ada, India ada, dan bukan itu saja, dia boleh mendamaikan watak-watak yang kelihatan berkonfrontasi. Bila terang balik datang Perdana Menteri China di Xinjiang, datang untuk buat deal yang lain. Bukan Trump tak tahu, bukan China tak tahu, mengapa dia datang. Brazil begitu juga. Bagaimana dia merayakan umur hari jadi yang ke 80 tahun. Itu memberi impak kepada psikologi dan diplomasi yang high class. So saya nampak inilah merupakan suatu keistimewaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang beliau telah mengangkat Malaysia di mata dunia sebagai sebuah negara yang aman, yang harmoni, yang mendambakan perdamaian di seluruh dunia. Ini merupakan suatu aset yang bagi saya hanya orang yang betul-betul buta tak nampak benda-benda begini Minta maaf lah. Unless you are blinded atau kebencian tu sampai saudara membutakan mata terhadap segala kebaikan yang ada, itu tak boleh buat apa dah. We cannot do it. Tetapi kalau you agak terbuka sedikit, tenang dan melihat suasana yang adil, saya fikir Malaysia berada di tahap landasan yang sangat strategik pada waktu ini dan akan datang di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, kepimpinan yang berlandaskan kepada kebijaksanaan, ketegasan dan juga diplomasi yang mengangkat martabat kita ke Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian, kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada para penonton untuk berehat sekejap. Bagi memperkasa agenda Nahdah Ummah, sebuah entiti bagi menampung aktivis pasca belia dicadangkan, dan 9 November 2005 telah menjadi titik bersejarah Wadah Pencerdasan Ummah telah didaftarkan. Wadah Pencerdasan Umat Malaysia ditubuhkan dengan matlamat memperkasa umat melalui peningkatan ilmu, kecerdasan dan daya fikir,
terutamanya dalam memahami Islam serta menangani isu-isu penting dalam masyarakat Islam. Sepanjang 3 tahun, pelbagai pencerdasan telah dijalankan berdasarkan 7 teras dakwah wadah. Antara program yang dianjurkan termasuk seminar fikrah Datuk Dr. Siddiq Fazil dan seminar Syekh Yusuf Al-Qardawi yang bertujuan memperkenalkan tokoh-tokoh tersebut dan gagasan ilmu mereka kepada masyarakat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula kita dalam perbincangan tentang tajuk pada pagi ini iaitu Pasca ASEAN, Pasca Sidang ASEAN ke-47, peranan Malaysia di arena global. Bersama saya pada pagi ini adalah Dato' Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah, yang membicarakan tentang keadaan ataupun situasi selepas pada sidang ASEAN dan juga berkenaan dengan pelan damai di Gaza. Baik, Datuk, ya, apabila Trump datang ke Malaysia, ya, turun daripada Air Force One dan dia masuk ke dalam kereta The Beast dan mempelawa Perdana Menteri untuk bersama menaiki kereta tersebut, dan di situ juga berlakunya perbincangan secara private, ya, private conversation di antara Presiden Trump dan juga Perdana Menteri berkenaan dengan salah satu isunya adalah isu plan damai di Gaza. Baik, saya melihat di sini bahawa apabila wujudnya ataupun Perdana Menteri berada dalam satu private conversation like that, ya, beliau masih concern ataupun membangkitkan isu yang menjadi satu perkara yang dekat di hati dia, iaitu kepentingan dan nasib umat Islam di Palestin. Ya. Dan sebelum pada itu juga, ya, Donald Trump telah endorsekan satu plan damai di Gaza dan mengajak seluruh dunia untuk menyokong plan tersebut. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang endorse, termasuk juga ASEAN. Negara-negara di ASEAN ini juga endorse dalam mesyuarat baru-baru ini. Sejauh mana Datuk melihat, ya, the future of this plan? Adakah ia satu retorik ataupun satu benda-benda yang mungkin akan menghasilkan satu benda yang terbaik untuk rakyat Palestin? Silakan. Ya. Untuk jawapan tu sekalian, saya berpandangan ada 2 karakter. Kita kena faham 2 karakter ini. Ya. Satu, karakter Anwar Ibrahim. Isu Palestin ini sudah menjadi sebati dalam diri beliau. Sejak beliau menjadi Presiden ABIM, beliau mengadakan demonstrasi, beliau bertemu dengan Yasir Arafat. Ya. Jadi untuk orang memperlekehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pasal isu Palestin, dia tunduk, ya, dia menyembah dan sebagainya. Ini adalah orang yang tak faham sejarah perjuangan beliau. Okay. Ini orang yang dangkal pemikirannya, orang yang tersalut dengan pemikiran kebencian yang bagi saya melampau. Ya. Sebab track record proven, ya, beliau sanggup menjadi penaung kepada global flotilla, global smooth flotilla ketika negara-negara yang tak berani. Jadi penaung untuk break the siege. Ya. Jadi mengenali watak saudara, saya yakin apabila berada dalam kereta, saya berani mengatakan mesti Gaza itu akan timbulkan. Itu saya berani garanti. Ya. Peluang dapat dalam 30 minit, 40 minit dalam kereta one to one, orang lain tak ada, ini satu peluang keemasan. Cuma berbicara dengan Trump, mengenali Trump dengan egonya yang sangat tinggi, pasti tak boleh kita menyergah dia. Dia kuasa besar dunia. Dia boleh menghantar bom, dia boleh buat apa saja dia suka. Apa yang berlaku kepada Libya, apa yang berlaku, ya, kepada di Iraq dan segala macam, Amerika, empire besar. Jadi pasti dia akan memuji dulu. Ya, bahawa untuk kamu mencipta perdamaian itu suatu benda yang kita recognize. Cuma Datuk Seri Anwar Ibrahim menekan soal comprehensive ceasefire and plan damai. Komprehensif maknanya termasuk hak bernegara bagi Palestin, yang itu tidak sentuh dalam Pelan 20. Ya, itu menekankan soal menyerah, tebusan dan berhentikan peperangan, tetapi tidak bicara soal hak bernegara kepada Palestin. Sekurang-kurangnya a two-state solution. Ya, tidak dibicarakan. Jadi
ini digunakan kesempatan oleh Datuk Seri. Dan in private digunakan, dalam sidang media pun dia buat, dalam sidang terbuka dengan Trump pun dia buat juga. Bagi saya, dia telah pergi ke maksimum dah. Ya, mengambil kira Malaysia bukan negara besar ya. Yang kita nak meletak diri kita setara dengan Amerika dari segi ekonomi ketenteraan, sedar dirilah. Ya, small country. Ya. Jadi maknanya bila kita bicara semaunya seolah kita tolak mereka, kita punya kedaulatan negara. Yes. Tapi dalam kita berdiplomasi, you kena sedar diri kamu kat mana. Kan? Itu yang digunakan perkataan lemah lembut. Quran bersebut ketika Allah Ta'ala memerintahkan Musa bertemu dengan Fir'aun, guna perkataan kaulan lainan, guna perkataan yang lembut supaya dapat melembutkan hatinya. Diplomatic word. Diplomatic word, hikmah. This is the word. Ya, hikmah. Makna tahu berbicara, waktu marah, tahu bila nak kita marah, waktu kita nak berlembut, tahu nak berlembut. Itu faktor karakter Anwar Ibrahim yang jangan ada siapa yang nak persoalkan. Sebab persoalan Palestin itu sudah sebati dalam jiwa beliau sejak zaman muda, konsisten sampai sekarang. Cuma pengolahan beliau kepada Trump itu pasti berbeza. Yang kedua, Trump. Semua orang lupa ya. Ya, saya penasihat khas Menteri Luar ke Afghanistan yang memberhentikan perang, yang mengarahkan tentara mereka keluar daripada Afghanistan itu adalah ketika Trump menjadi presiden. Ya. Jadi Trump ni dia paradox tau. Dia unpredictable ya. Jadi kalau kena cara dia nak damai. Okey, dia nak damai. Ya, kalau kata what do we gain from Afghanistan war? We spend how many billion? What do we gain? Get out, leave Afghanistan. That's how Afghanistan merdeka pada 15 Ogos 2021 without a war. That is Trump. Now he is doing it again di Gaza. Cuma ya, oleh kerana pegang menanya isu Israel ini sudah 77 tahun. It's a long struggle. So it will take a process. Sekurang-kurangnya berhenti pengeboman. Walaupun masih ada. Tapi what do you expect? Israel, Netanyahu ini sekarang ini berada dalam maknanya hayat politiknya berada di ujung tanduk. Rakyat dah menolak. Kabinet dia sangat rapuh. Ini for survival dia. Dia tempat tunjukkan bahawa we are on the right course. Dia kena serang juga walaupun dia berhadapan dengan risiko. Jadi politically Netanyahu berada dalam keadaan yang sangat fragile, sangat rapuh ya. Jadi saya nampak bahawa memahami dan mengetahui bahawa pengeboman masih dilakukan oleh Israel supaya dapat memancing penerusan pengeboman dan juga menghapuskan atau mengambil alih Gaza sepenuhnya. Cuma oleh kerana Trump juga ada menyedari bahawa dunia sudah bangkit. Naratif Zionism dah sudah dimenangi oleh Palestin. Hands down. Ya, Ireland dengan begitu rupa masyarakat ortodoks di seluruh dunia, ortodoks Yahudi pun sudah bangkit. So maknanya sekarang ni the only right way to do is to make sure ada peace. Ya. Cuma oleh kerana saya mengharapkan ya apa yang Trump lakukan di Afghanistan itu beliau lakukan sekali lagi di sana dan memaksa Israel untuk memberikan hak Palestin untuk bernegara. Ini harapan dan doa saya. Dan Trump kalau dia nak, kalau kena gayanya, dia boleh lakukan. Sebab saya mengatakan sebaik saja Amerika memberhentikan bantuan senjata dan juga bom dari Israel, ya, berhentilah peperangan tersebut. Israel itu will be gone without the support of America, and only Trump can do it. Ya, satu perkara yang menarik ya, Trump adalah produk perang dingin yang telah melihat banyak konflik yang berlaku di dunia. Ya. Dan oleh itu dia membesar dalam keadaan bencikan perang pada asalnya. Betul. Ya. Dan kebetulannya dia muncul di era ini, di abad ini, dan melihat peperangan masih berlaku di Afghanistan,
dia buat keputusan untuk keluar dan sekarang ni dia cuba menjadi peacemaker di Ukraine. Walaupun belum berjaya. Dan dalam konteks di Thailand dengan Cambodia, nampak dia berjaya. Dan dia cuba buat juga di Palestin. Dan as you said, kalau dia nak, dia ada komitmen yang tinggi, political will, dengan sokongan, saya fikir dia boleh. Kita mempunyai, maknanya kita optimistik tentang future plan Gaza itu. Betul. Saya nampak itulah jalan-jalan yang dia ada pun. Kalau dia meneruskan peperangan, Amerika, bukan saja Amerika, bukan saja Israel akan berhadapan dengan masalah. Amerika pun akan ada masalah. Sebab negara-negara yang dianggap sebagai sekutunya juga mulai sudah tergugat keyakinannya. Qatar umpamanya, apabila Israel menyerang Qatar, Qatar sudah mulai review balik. Mesir sudah mendesak supaya ditubuhkan pasukan pengaman OIC dan negara Islam. Mesir yang kita tak jangka begitu rupa sudah mulai bersuara. Jadi kerana itu saya nampak bahawa peluang tu ada. Mengambil kira unpredictability. Trump ada, dia boleh melakukannya. Dan sadar tak sadar dia menyebut bahawa dalam soal niat beliau untuk menjadi pemenang Nobel Prize. Ini menggambarkan bahawa itu kehendak beliau. Dan beliau sungguh gembira apabila secara terbuka Perdana Menteri Kemboja Hun Manet mengatakan, we are nominating you to be a Nobel Prize winner. Be happy. Sama juga di Jepun. Di Jepun mencadangkan. So dia tidak menolak dan dia malah menyebut. Saya teringat dalam satu interview beliau mengatakan orang menganggapkan dia akan mendapat pada tahun ini. Dapat daripada Argentina, tak silap saya. Kan? Dia kata, well, I think I should. Mana seolah menggambarkan sepatutnya dia, lebih kurang begitu. So makna ada dalam maknanya secara tak sadar bahawa itu keinginan beliau untuk mendapat pengiktirafan sebagai peacemaker. Kita kena encourage itu supaya orang yang unpredictable ini bertindak ke arah yang kita hendak. Dan itu untuk kebaikan dia juga dan kebaikan dunia. Itulah bagi pandangan saya, memang dia mendapat berhasrat nak menjadi tokoh pendamai dunia dan berbangga dengannya. Untuk dia datang untuk duduk semeja dengan mereka dan mengiktiraf perdamaian Kemboja Thailand ini, bagi saya itu satu perkara, suatu benda yang kita jangkakan kalau dia tak boleh berlaku. Itu kita harapkan kepada Gaza. Ini satu perkara yang menarik. Salah benda yang kita perlu belajarnya adalah bagaimana untuk hidup dan continue to survive, stay resilient dalam keadaan yang penuh mencabar pada hari ini. Betul. Dan alhamdulillah kita memang diberi peluang-peluang tersebut dan nampak kita grab the opportunity untuk jadikan keadaan itu in our favor, turn to our favor. Right. Saya nak beralih pula ke satu isu yang berkaitan dengan bila kita hidup dalam keadaan kita melihat sidang ASEAN dah selesai dan dalam keadaan geopolitik yang sukar untuk dipredik bagaimana dia akan menjadi selepas daripada ini, akan berlangsungnya satu muktamar nasional dipanggil sebagai Muknas yang akan berlangsung pada 28 sampai 30 November 25 ini di Penang itu Jadi apa kemungkinan agenda dan juga isu-isu yang mungkin dibincangkan dalam perbincangan akan datang, kalau Datuk boleh sentuh sikit? Tadi kita bincang soal ASEAN, tadi kita bincang soal kemunculan Malaysia ke pentas global. Jadi kita rakyat ni, adakah kita memerhati saja? Are we going to be a passive observer ataupun menjadi pengkritik di bilik hawa dingin
pengkritik yang membuta tuli tanpa berbuat apa-apa. Kita biarkan saja Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pemimpin kerajaan melakukan sesuatu dan kita rakyat tidak berbuat apa-apa. Ya. Jadi kerana itu Wadah telah buat keputusan bahawa Muktamar Nasional kita yang ke-19 kali ini kita buat di Permatang Pauh. Menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meneruskan agenda perdamaian, mainkan peranan global, ya. So kita membuat suatu pendirian bahawa we are with you Prime Minister. Ya, kita buat di tempat kelahiran beliau di Curug Tok Kun, di Permatang Pauh secara umumnya, dan tajuk yang kita bawa adalah Malaysia Memimpin. Peranan gerakan Islam. Ya, maknanya the time has come untuk Malaysia memimpin. Dan peranan kita apa? Jadi peranan badan-badan Islam, gerakan Islam, ya, adalah untuk mendukung agenda besar ini. Bukan untuk menjatuhkan beliau dan menurunkan beliau. Ya. Waktu ini kita kena bersatu. Waktu itu kita kena merapatkan saf bila musuh, ya, berada di depan pintu kita, berada di rumah, berhadapan rumah kita, takkan kita nak bergaduh. Jadi maknanya itu agendanya Malaysia Memimpin, peranan gerakan Islam, ya, bagi memastikan agenda kemunculan Malaysia sebagai pemain global ini, ya, untuk membuktikan perdamaian ini sebagai satu perkara yang dituntut dalam agama Islam. Saya ingat harus didukung dan harus dinyatakan, dizahirkan terus terang kepada rakyat dan mengajak rakyat untuk bersama-sama dengan agenda besar ini. Ya, merupakan satu tema yang selari dengan ayat Quran dalam Suratul Imran. Suratul Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sepatutnya dia kata kamu perlu bersama-sama mewujudkan satu kumpulan yang menyuruh pada kebaikan, bukan untuk menjatuhkan. Ya, betul. Apa ni, di antara satu sama lain, ya, dalam usaha-usaha dakwah dan sebagainya. Jadi sejauh mana Datuk fikir, ya, peranan Wadah dalam keadaan senario dalam negara pada hari ini dan juga dalam politik secara umumnya? Kerana saya fikir dalam keadaan kecelaruan macam ini, kita perlu ada satu kumpulan yang mempunyai the clarity of vision. Ya. Sebab orang kelang kabut dalam keadaan dunia yang semakin celaru dan sebagainya, pasti ada satu idea apa yang mungkin Wadah boleh main peranan di sini tu, kalau boleh kita jadikan sebagai panduan bagi orang-orang muda ini. Ya, kita pertama sekalian, Wadah ini adalah generasi pencetus kebangkitan Islam tahun 70-an. Ya. Wadah ini adalah hasil daripada gerakan Persatuan Pelajar, namanya PKPIM, kemudian berkembang menjadi Angkatan Belia Islam Malaysia, dan akhirnya Wadah. Jadi mereka yang berada zaman PKPIM itu beralih kepada ABIM dan beralih ke Wadah. Di sini berhimpunnya the wisdom, collective wisdom. The collective wisdom. Di sini berkumpulnya memori perjuangan kebangkitan Islam. Di sini warga Wadah merupakan yang mempunyai memori macam mana Islam itu pada tahun 70-an dibawa, yang berada di pinggiran selepas penjajahan British, kita bawa in the center. Kita ada memori itu. How we struggle. Macam mana kita membawa agenda Islam daripada dipinggirkan menjadi part and parcel of the government. So sekarang ini negara ini dipimpin oleh orang yang menciptakan kebangkitan tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia nak membawa Malaysia itu ke tahap, ya, sebagai juru bicara umat Islam seluruh dunia, sebagai contoh model, ya. Jadi kerana itulah, oleh kerana generasi Wadah itu sama dengan generasi Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita lebih memahami cita rasa beliau, kita lebih memahami aspirasi beliau. Sebab al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sebagai wa'yul Islami, kebangkitan Islam zaman itu masih lagi membara.
We have all the wisdom. Ya, jadi kerana itulah wadah boleh berperanan. Ya, dengan lebih berkesan sebab kita ada the memory of the struggle. We have the memory. Kita ada memory perjuangan macam mana to bring Islam from the periphery to the center and become a part and parcel of the government of the day. Ya. Tidak, bukan generasi baru tidak menafikan peranan mereka. Sepatutnya mereka menyambung. Ya, bukan mencipta suatu benda daripada in vacuum. Mereka sepatutnya menyambung. Ya, inilah peranan ahli-ahli wadah. Saya sudah berumur 65 tahun. Saya terlibat ABIM zaman Datuk Seri Abim menjadi Presiden ABIM. So I can understand. Saya faham tentang apa yang dimaksudkan dengan perjuangan ABIM. Sekarang dalam wadah, sebab kita tak layak untuk dipanggil belia lagi. Rambut pun dah putih. Ya. So as you said, collective wisdom tu ada. The memory of the struggle itu ada. The institutional memory of the movement tu kita ada. Inilah yang kita nak kongsikan. Itu kita namakan wadah itu wadah pencerdasan umat. I see. The wisdom is with us and we want to share the wisdom. Kalau maknanya masyarakat sekarang dalam keadaan keliru sebagainya, we can share with you our wisdom. That is why kita mengatakan kita memilih Matang Pau untuk kita bermuktamar dan kita memilih tajuk Malaysia Memimpin, peranan gerakan Islam. Baik, saya masih belum berpuas hati Datuk ya. Kalau boleh saya pergi ke lebih dalam lagi. Ya. Collective wisdom yang dikumpul daripada awal sehingga ke hari ini, yang wujud di dalam dipanggil sebagai individual wisdom, dan saya nampak individual wisdom yang mengumpul semua collective wisdom tadi transform ataupun di convert ke dalam bentuk institutionalized wisdom. Apakah institutionalized wisdom ataupun institutional wisdom yang wadah bawa? Kalau Datuk boleh sebut satu. Ya, kita kena ingat sekalian, bila kita sebut wisdom, kalau kita menghimbau sejarah ABIM, we started maknanya bukan bersendiri. Ya, kita sentiasa mengada rujukan, kita merujukkan ulama-ulama seluruh dunia. Ya, kita merujukkan Syekh Qardawi untuk mendapatkan wisdom daripada Syekh yang terbesar, daripada Ismail Faruqi, seorang Palestinian yang berjuang dalam bidang intelektual, membebaskan Palestin di bidang intelektual. Kita merujuk juga kepada Jamal Bazanji. Kita merujuk kepada tokoh-tokoh gerakan Ikhwan dan intelektual-intelektual yang ada. Pemikiran Malik bin Nabi kita rujuk. Jadi when we talk about kita mencipta satu kebangkitan, ini bukan maknanya kita bergerak in vacuum. Ya. Jadi itu yang kita lalui. We started with a strong intellectual foundation. Ya. Antara pemikir yang menjadi rujukan kita ialah Profesor Syed Naqib Al-Atas, antara contoh yang sentiasa kita rujuk, dan soal meletakkan asas tentang Melayu dan juga Islam and secularism, a very strong foundation, jelas. Jadi yang institutional memory tersebut apabila kita bereksperimen dengan masuk kerajaan. That's how we transform Islam from the periphery into the center. Bila Datuk Seri masuk dalam UMNO, masuk dalam kerajaan dan menginstitusikan Islam dalam bentuk sistem pendidikan, sistem ekonomi, ya, sistem sosial, sistem kenegaraan. That's what we did selama sehinggakan dinamakan dasar penerapan nilai-nilai Islam. Ya, that is the institutional memory that we started. Jadi kesan yang dapat pada hari ini, banyaknya pusat tahfiz, program-program kata orang tu MRSM pun buat program ulul albab dan macam itu. Kesan daripada tahun 70-an punya perjuangan Islam, with all the idealism that we have, we transform into institutional, dan kesannya pada hari ini. Tapi bagi mereka yang tak memahami sejarah itu, dia pelecehkan Ibrahim. Ya. Inilah yang perlu kita difahami. Jadi inilah contohnya institutional memory kita ada.
Ya. Ya, memori perjuangan kita ada. Sekarang ini kita sedang mencipta memori membina al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita bicara soal kekhalifahan. Ya, dalam konteks Islam itu memimpin. Ya, Islam itu yang menjadi neraca untuk dunia itu berada dalam keadaan rahmatan lil alamin. Itulah. This what we are going. Ini fasa-fasa yang sangat cantik dan saya bersyukur saya dapat melihat fasa-fasa tersebut. And I am mencuba untuk sama-sama untuk mencipta fasa-fasa tersebut. Alhamdulillah. Itu satu perjuangan, sejarah perjuangan yang cukup hebat. Bila mendengar cerita yang disebutkan oleh Datuk Azam tadi, saya teringat satu ayat dalam Quran yang disebut Inni ja'ilul fil ardi khalifah. Betul. Maknanya matlamatnya adalah untuk membina umat, membina manusia yang mempunyai tanggungjawab kepada diri dia, kepada keluarga dia, kepada masyarakat dan negaranya. Saya itu adalah di antara objektif dan institutionalized wisdom yang dapat diterjemahkan, dan hari ini kita dapat menghasilkan kepimpinan leadership yang ada pada hari ini adalah kerana proses yang berlaku di peringkat awal sehingga ke hari ini. Alhamdulillah kita sudah berbicara hampir 1.5 jam lebih 40 minit dan kita sudah sampai di penghujung perbincangan pada hari ini, dan insya-Allah dalam Muknas yang ke-19 itu. Yang Muknas yang ke-19 yang akan berlangsung nanti, kita akan terus membawa wisdom yang akan memberi inspirasi, terus memberi inspirasi kepada generasi yang akan datang insya-Allah, dan kita jumpa di sana nanti. Dan terima kasih sekali lagi Datuk atas perbincangan pada pagi ini, dan kita akan bersua lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.